Hai, selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan belajar perkataan KVKK, KV, KVK untuk kelas pemulihan bahasa Melayu. Saya Cikgu Lawrence Lau. Mari kita lihat gambar yang pertama. Apakah gambar ini? Ini ialah bangsawan. Bangsawan. B-A-N-G bang, S-A sa, W-A-N-1 bangsawan. B-A-N-G bang, S-A sa, W-A-N-1 bangsawan. Seterusnya, kita lihat gambar yang kedua. Apakah haiwan ini? Ini ialah cengkerik. Cengkerik. C-E-N-G ceng, K-E-K, R-I-K rik. Cengkerik. C-E-N-G ceng, K-E-K, R-I-K rik. Cengkerik. Mari kita lihat gambar yang ketiga. Apakah gambar ini? Ini ialah tengkolok. Tengkolok. T-E-N-G teng, K-O-K, L-O-K, lok. Tengkolok. T-E-N-G teng, K-O-K, L-O-K, lok. Tengkolok. Seterusnya, kita lihat gambar yang keempat. Apakah gambar ini? Ini ialah tengkorak. Tengkorak. T-E-N-G teng, K-O-K, R-A-K rak. Tengkorak. T-E-N-G teng, K-O-K, R-A-K rak. Tengkorak. Sekarang, mari kita lihat gambar yang terakhir. Apakah gambar ini? Ini ialah tengkujuh. Tengkujuh. T-E-N-G teng, K-U-K, J-U-H, juh. Tengkujuh. T-E-N-G teng, K-U-K, J-U-H, juh. Tengkujuh. Jadi, ini adalah perkataan KVKK, KV, KVK untuk hari ini. Anda diminta untuk membuat latih tubi, bacaan dan seterusnya membuat rakaman audio dan hantar kepada cikgu melalui WhatsApp. Sekian, terima kasih.